Antara soalan yang paling kerap saya dapat, kat mana nak jual emas supaya dapat harga paling tinggi? Baik, simpan video ni untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Sebenarnya dalam public gold ada beberapa cara untuk tuan-puan jual emas mula, iaitu dalam akaun emas gap tu sendiri, emas fizikal yang ada dekat tangan, atau jual emas di kedai lain. Tapi sebelum jual, ada satu perkara penting yang tuan-puan wajib faham, iaitu spread value. Apa itu spread? Mudah faham macam ni, ia adalah beza antara harga beli dan harga jual balik. Lagi rendah spread, lagi cepat emas tuan-puan capai keuntungan. Contohnya, akaun emas gap spread dia sekitar 9%. Emas fizikal public goods pula spreadnya sekitar 6% hingga 9%. Sebab tu ramai penyimpan emas serius akan target item yang lebih besar seperti 100 gram, 250 gram, 1 kilogram, kerana biasanya spread lebih rendah dan lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Dan tuan-puan juga boleh jual emas public good di kedai emas lain. Tapi kebiasaannya kedai lain akan ambil spread yang lebih tinggi, bermaksud harga buyback jadi lebih rendah. Sebab tu saya selalu sarankan, beli di public gold, jual balik di public gold, kerana syarikat public gold memang beri jaminan buyback untuk emas mereka sendiri. Menariknya, kalau tuan-puan ada emas lama 916 atau emas 999 dari kedai lain pun, public gold masih boleh bantu semak dan compare harga buyback. Ramai terkejut bila tahu harga buyback public gold kadang-kadang lebih tinggi berbanding kedai emas biasa. Dalam simpanan emas, benda ni sangat penting. Jangan tengok harga beli semata-mata, tapi tengok juga ada jaminan buyback atau tak, mudah nak jual balik atau tidak, spread rendah atau tidak. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas, boleh mula dengan belian besar untuk spread lebih rendah atau serendah RM100 dalam akaun emas gap. DM saya bantu ikut bajet dan matlamat kewangan tuan-puan. Emas, pasport kekayaan kita semua.